Kita laungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Cuba, kelakar kita yang dari pakai iPhone kan? Rugi lah sebab tak. Oh, dah azan lah. Stiker supaya awal buat tu. Siap-siap lah. Jom. Saya tak nak supaya lagi. Jom ambil supaya ambil. Bayar. Mandilah kau mandi dulu. Kau tangan kau okey tak? Okey. Tak ada okey sakit ke lah. Tapi kalau setakat tumbuk kau boleh lah. Okey, sekarang kau aku rasa ni kaki ni. Kau kena tunjuk lah cara ambil. Okey. Macam mana semua. Duduk kilo. Oh, macam asal tangan ni? Okey. Ya, dah balut. Dia ambil semayang okey tahu? Macam mana biasa ambil? Macam mana? Kalau agak biasa ambil macam mana? Kalau aku Basuh je tak ada. tak payah sapu lah. Tak payah sapu. Ni dah sapu benda ni sakit. Sakit apa? Betul. Sapu benda ni dah apa? Kalau ikut cara betul, walaupun tangan ni luka, dia ada cara betul nak ambil semayang. Jadi sebab tangan ni luka, kita guna tayamum. Jadi mula kita test lah, kita boleh ambil. Okay. Mula kita ambil semayang macam biasa untuk tempat yang tak luka. Lepas tu untuk tempat yang luka saja, kita tayamum, lepas tu sambung balik ambil semayang. Macam tu lah. Sekejap. Ni aku try dulu lah. Try. Dapat aku tengok. Sekarang ni dah basuh muka. Okey, sekarang ni nak basuh tangan. Jadi tangan ni basuh juga. Lalu je air macam basuh. Sapu je dengan air tadi. Sapu je. Atas ke bawah? Atas kotak ni sapu je dengan air dulu. Lalu je. Lalu je. Bawah? Okey, bawah pun sekali. Lepas tu yang belah sana tu basuh. Okey. Dan ni dah settle basuh tangan kan. Tapi tangan ni tak lengkap ni. Sebab apa? Air tak lalu bawah ni kan. Tempat anggota dulu. Jadi untuk part ni kita tayamum. Okay, ni kita anggap ni kita. Ni ada tanah ha. Okay, untuk part tu kita tayamum. Tayamum ni biasa buat. Kalau ada yang salah bagi tahu lah. Okay. Ambil tayamum. Tebus. Okay. Angkat, nipis kan. Okay. Kita sapu muka. Sapu je, lalu baca besar. Okay, cukup. Sekali cukup. Okay, kita ambil sekali lagi. Buat keluar. Nipis kan. Satu je. Sapu-sapu mana? Ini. Ikut, apa? Kalau ikut pusing sebelah tengah. Kepit je. Kenapa sapu sampai Boleh, satu. Satu pusing je. Okey. Kenapa sapu sampai sini je? Yang ni kalau ikut apa? Dia ada banyak cara. Ni salah satu cara lah. Dia bolehkan juga cara. Okay, lepas tu dah habis tayamum, sambung balik tempat air semayang ni. Sambung ke? Sambung balik. Luruskan sah, betulkan sah, matikan iPhone. Tak imam. Lek lu. Aku dekat apa? Apa ni? Ini belum jangan. Tak rukun dia kena diri dulu. Sakit kaki ni. Boleh diri tak? Boleh diri. Boleh tapi sakit ni. Tapi dia kena diri dulu. Tak ada kemudahan yang sama. Kalau sakit kaki kita boleh duduk. Jadi dia kena start dengan diri. Tak ada gini. Kalau rukun kan, rukun ni kalau tak buat tak sah tau. Habis tu sama ni orang lain duduk tu. Tu yang kita nak betulkan ni. Kan tak, kalau kita duk main ikut orang buat kan, benda salah kan. Sampai bila kau kita akan salah?
Ya ke? So sekarang ni yang kita orang belajar, berdiri tu rukun. So cara nak sembahyang waktu sakit ni, kita gunakan kursi. Betul. Macam mana pula? Main nak tunjuk. Okey. Sekarang ni Bangun. kau bangun dulu. Sokol. Kau bangun dulu. Kursi ni kau guna waktu kau nak sujud. Macam mana? Try. Jadi mesti. Okey lah. Macam kita sembahyang biasa kan? Okey. Lepas semua sini, rukuk macam biasa. Tapi once kita nak sujud tu, kau just letak bontot kau. Lepas tu, sujud lah. Sujud macam biasa. Tapi waktu nak bangun balik. Sujud lah. Boleh? Betul. Nanti kau buat elok lah. Kau jangan main beduk ke. Okey. Okey. Jom. Ni. Berdiri lah. Okey, boleh. Boleh ya. Kau main snowboard ke? Sampai berdiri situ. Tak dah biasa. Okey, nak saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Islam ni mudah. Cara kita memudahkan.